Yelah, kau senanglah cakap kan. Sebab kau ni dilahirkan daripada keluarga yang mewah, keluarga yang kaya raya, keluarga yang serba-serbi cukup. Tak ada pun sikit kekurangan. Sebab itulah apa yang kau nak kau tinggal cakap je. Ayah dan mak kau pasti akan tunaikan. Tak macam aku. Apa yang aku nak, aku usaha sendiri. Aku dapatkan sendiri. Bukannya hentak-hentak kaki terus dapat. Sebab itulah aku keluar pagi, petang, siang, malam. Kerja, cari rezeki. Even aku sakit sekalipun, aku tetap juga pergi cari rezeki. Sebab aku nak mewahkan kehidupan aku. Aku nak mewahkan family aku. Jadi tak perlu pun kau nak banding-bandingkan kehidupan aku dengan kehidupan kau. Kau patut bersyukurlah. Sebab mak dengan ayah kau ni dah sediakan macam-macam dah untuk kau. Tapi tak macam aku. Mak ayah aku, dia ajar aku ni erti susah, erti berdikari. Sebab diorang sendiri pun susah. Okay, apa yang diorang nak dulu pun diorang usaha. Jadi sebab itulah mak ayah aku ajar aku untuk jadi macam diorang. Okay, patut kau bersyukur.